Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Nur Suhaimi. Nombor matrik 297364. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang entry yang telah pun saya buat pada subjek inilah, pada tugasan individu 1. Jadi tajuk yang saya pilih ialah bab 3 bawah subtopik 3.1 dalam buku teks perniagaan tingkatan 5, iaitu sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Jadi secara pengenalannya, sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan ni merupakan satu perkara yang penting, kerana dalam aspek kehidupan itu penting kita gunakan perniagaan setiap hari. Jadi sumber pembiayaan ini merupakan, kalau dalam bahasa mudahnya kita lihat sebagai modal bagi untuk memulakan perniagaan. Jadi untuk memulakan perniagaan ni ada banyak cara untuk kita dapatkan sumber pembiayaannya, dan antara sumber-sumber yang begitu mudah untuk kita kenal pasti sebagai sumber pembiayaan tu ialah seperti wang tunai dan juga aset-aset seperti kilang, tanah dan sebagainya, dan juga terdiri daripada inventory ataupun jentera ataupun mesin untuk kita janakan atau memulakan perniagaan. Jadi sumber pembiayaan secara definisinya yang merujuk kepada cara ataupun kaedah yang digunakan oleh mana-mana perniagaan pun dalam menyediakan modal untuk menjana perniagaan, untuk memulakan perniagaan. Jadi kalau kita nak lihat secara lebih mendalam, modal yang dimaksudkan wang ataupun harta yang boleh digunakan sebagai pangkal ataupun pokok untuk memulakan perniagaan yang ditulis oleh Kamus Dewan edisi keempat. Itu definisi bagi modal lah, untuk kita mudah faham tentang apa itu sumber pembiayaan itu sendiri. Jadi sumber pembiayaan ini banyak. Dari segi etimologinya kita boleh lihat perkataan sumber itu membawa maksud asal-usul, dan pembiayaan itu merupakan perkataan yang berasal dari perkataan biaya ataupun yang membentuk awalan kata pem dan juga akhiran kata an itu membentuk perkataan pembiayaan, yang bermakna maksudnya di situ perbelanjaan ataupun peruntukan untuk sesuatu perkara. Jadi sumber pembiayaan ini juga sinonim dengan perkataan seperti asal modal, sumber dana, sumber kewangan dan sebagainya. Dan ia juga antonim ataupun kita lihat sebagai berlawanan, bercanggahan dengan perkataan ini, iaitu penggunaan kewangan, kehilangan sumber, penggunaan dana dan sebagainya. Jadi contoh ataupun kita lihat contoh-contoh penggunaan ayat seperti dalam kehidupan seharian, bagaimana seseorang itu memulakan perniagaan dengan sumber pembiayaan daripada ibunya sebagai contoh. Okey, kita pergi ke yang lebih mendalam dalam contoh aplikasi. Kita ada beberapa bentuk perniagaan di Malaysia khususnya. Perniagaan mikro, perniagaan perusahaan kecil dan sederhana, syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad dan lain-lain. Jadi sumber pembiayaan bagi peniaga ataupun usahawan mikro ini sudah tentu bermula dengan satu usaha kecil, kerana perniagaan mikro ini memang kita sedia maklum merupakan satu perniagaan yang kecil. Bermula dengan mungkin sumber pembiayaan yang hadir menerusi simpanan ataupun menerusi sumbangan ataupun bantuan permulaan daripada pihak yang tertentu. Sebagai contoh juga, bagi perusahaan kecil dan sederhana, terdapat beberapa bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh pihak kerajaan, dan juga menerusi pihak kementerian, iaitu Kementerian Usahawan dan Koperasi KUSKOP, yang menyediakan bantuan. Dan juga kita lihat yang menerusi tekun, skim tekun, itu skim pembiayaan teman tekun,
untuk peniaga makro ni disediakan bantuan bermula RM1,000 sehinggalah RM30,000, dan juga itu juga termasuk dengan bagi syarikat-syarikat yang besar seperti syarikat Sedia Berhad, syarikat Awam Berhad, yang mana syarikat Sedia Berhad juga disediakan pinjaman bank dan sebagainya. Dan juga bagi syarikat Awam Berhad, sumber pembiayaan yang kita dapat kenal pasti secara amnya, yang mana disediakan ataupun syarikat itu sendiri menerbitkan share ataupun saham yang dijual kepada orang awam, dan apabila pembelian itu berlaku, maka terhasillah duit pulangan wang ataupun kepada syarikat Awam Berhad tersebut untuk dijadikan modal bagi menjalankan perniagaan. Jadi kita dapat simpulkan bahawa sumber pembiayaan ini sebenarnya merupakan faktor yang penting dalam kehidupan seseorang usahawan itu sendiri, kerana perniagaan ini tidak terlepas sama sekali dengan setiap manusia. Jadi untuk menjalankan perniagaan semestinya perlu perancangan dan juga strategi yang begitu rapi, yang bermula dengan asasnya itu sumber pembiayaan. Jadi itu sedikit sebanyak tentang apa yang saya dapati apabila melakukan ataupun apabila menjalankan tugasan ini. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.